Dia kata hang ataupun mu. Menyebut Mufti Selendar dan sebagainya. Itu satu penghinaan yang kita rasa. Yalah, sebab bila dia kata apa, tukar minyak silinder nak jadi mufti, Mamak roti canai, Mamak tebar roti canai nak jadi pakar hadis. Kita mungkin boleh berbeza, tapi tak ada. Ya, dia soal akhlak. Lama-lama dia rasa tak salah duk maki hamun orang. Lepas tu buat fitnah. Macam cerita depa ni maki ulama, kata Imam Syafi'i bodoh. Kalau kita tanya, dia tak dapat buktikan, tapi anak-anak muda dia syok lah. Oh, takkan ustaz dia bohong, kan? Oh, depa ni kata imam-imam mazhab Syafi'i ni bodoh, dia kata. Tapi dia tak dapat buktikan. Dia mereka saja cerita tu. Kemudian dia buat cerita. Termasuklah cerita yang kata apa? Yang kita sebut hari tu, depa kata siapa kahwin dalam masjid, macam-macam cerita dia buat. Fatwa katanya, fatwa. Buat marah kan. Membangkitkan kemarahan orang. Imam Nawawi sesat, dia kata. Tapi semua benda yang dia reka, dia naik marah sebagai satu seolah-olah satu style gaya dia dalam masjid, yang mana padahal itu adalah fitnah. Ni ada penyokong yang duk sorak kat bawah ni. Itu masalah. Macam yang kaki duk maki tu, pasal dia ada, bila dia maki, kalau dia maki orang politik, ni ada penyokong politik yang suka ni. Ataupun kalau dia maki dan aliran yang berbeza, orang yang dia tuduh Wahabi ke apa semua, kan dia tuduh ni. Jadi adalah geng-geng nak pukul kompang kat bawah ni, orang yang suka. Jadi dia sedang ada juga orang share nak punya statement, komen kan, dilarang bodoh. Dia kata ni sebut bodoh boleh. Dia kena bezakan di antara statement dan juga maki. Statement macam kita kata, kita dilarang membodohkan akal. Ini tak ada masalah. Tapi yang tak boleh ni bila kita kata hang ataupun mu, itu maki. So kita kena lagi bezakan. Dengan menyebut Mufti Selendar dan sebagainya. Itu satu penghinaan yang kita rasa. Yalah, sebab bila dia kata apa, tukar minyak silinder nak jadi mufti, Mamak roti canai, Mamak tebar roti canai nak jadi pakar hadis. Kita mungkin boleh berbeza, tapi tak ada. Ya, dia soal akhlak. Soal akhlak. Sebenarnya kita biasa, kita tahu, kita dah ada expectation, kita memang macam tu. Kita tahu dalam dakwah mesti akan ada orang kata kat kita tak, tapi kita duka cita bukan pada dia saja, tapi pada orang Muslim yang lain yang dengar, yang akan jadi trend pada anak muda. Betul tu. Lama-lama dia rasa tak salah duk maki hamun orang. Lepas tu buat fitnah. Macam cerita depa ni maki ulama, kata Imam Syafi'i bodoh. Kalau kita tanya, dia tak dapat buktikan, tapi anak-anak muda dia syok lah. Oh, takkan ustaz dia bohong, kan? Oh, depa ni kata imam-imam mazhab Syafi'i ni bodoh, dia kata. Tapi dia tak dapat buktikan. Dia mereka saja cerita tu. Kemudian dia buat cerita. Termasuklah cerita yang kata apa? Yang kita sebut hari tu, depa kata siapa kahwin dalam masjid, macam-macam cerita dia buat. Fatwa katanya, fatwa. Buat marah kan. Membangkitkan kemarahan orang. Imam Nawawi sesat, dia kata. Tapi semua benda yang dia reka, dia naik marah sebagai satu seolah-olah satu style gaya dia dalam masjid, yang mana padahal itu adalah fitnah. Tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi al-'azim. Dia sangka benda tu ringan, di sisi Allah berat. Kerana pada satu hari dia akan bertemu dengan kalimat itu pada padang mahsyar kelak. Di atas segala pembohongan, dan dia menanggung pembohongan orang-orang yang mengikut dia, yang percaya dengan dia, bukan dia sajalah, siapa-siapa yang sama lah, umum termasuk dia tu. Kita tak sebut nama siapa-siapa, tapi kita siapa yang macam tu lah. Dan ini adalah benda yang kadang-kadang dijustifikasikan pula dengan kononnya Sayyidina Umar lagi garang. Sayyidina Umar, dia garang, pertama dia tak maki orang. Kemudian dia tegas tu, dia adalah ulul amri. Dia adalah pemerintah yang menguatkuasa. Nabi memang tegas, tapi Nabi bukan maki. Memanglah hadis kata Rasulullah idza khataba ihmarrat ainahu wa ala sautuhu washtaddat ghadabuhu. Nabi itu bila khutbah apa? Merah matanya, apa? Tinggi suaranya, hebat marahnya, ka'annahu munziru jaish. Seakan-akan dia memberi arahan pada tentera. Maksudnya pidato yang hebat, bukan maki orang. Hatta Nabi melarang Aisyah untuk membalas makian. Larang. Dia satu dua ungkapan sahabat kadang-kadang kata kat, bukan dalam ceramah, dia kata Abu Bakar kata balik kat Quraisy umpamanya. Ini kata, ini adalah ungkapan yang orang kata dialog biasa. Tapi bukan jadi duduk di atas pentas yang menjadi pentas umum, teladan kepada orang lain untuk mendengarnya.
Oleh kerana Nabi adalah tempat contoh teladan. Bila Aisyah kata assalamualaikum wal la'nah pada Yahudi tu. Aisyah kata mahlan ya Aisyah, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Nanti lu Aisyah, Allah sukakan lunak dalam semua perkara. Kita pun kita tahu kadang kita pun tegas kalau benda yang perlu tegas. Maki ni lain, maki you guna perkataan yang buruk, lucah you tujukan pada individu. You tujukan pada individu. Satu, kalau tuju individu, maki dah salah dah. Yang lebih teruk lagi, benda tu tak wujud yang you kata tu. Dia createkan cerita. Dia reka. Dan berapa banyak kena fitnah dia tu telah menimbulkan pergelaian dan pergaduhan di kalangan kaum muslimin. Akhirnya bila orang tonton sendiri dan orang dengar sendiri, orang tak jumpa apa yang orang tak jumpa. Mana dia kata tu, kalau dia suruh cari, macam kita kata Dr. Ruzami kata, anak kata, semua orang cari kat mana, kami kata tak ada. Tapi dia kata ada, mesti ada. Orang percaya kat dia. Akhirnya Datuk, dakwah yang sebegini nak dibawa ke mana masyarakat? So kata dia dakwah ini kerana dia berdasarkan kepada market dia. Dia rasa market tu ada. Ada orang yang memang dulu penceramah orang kata orang suka orang maki hamun. Dulu penceramah politik yang kaki maki hamun memang lebih ramai daripada penceramah yang korang maki. Betul. Dan maki ni sebenarnya kadang-kadang tak kenal parti pun. Saya dalam sejarah ada satu orang penceramah yang parti dia ni sekarang merintah, tapi saya tak kait dengan parti dia, tapi dia ceramah atas parti dia. Dia panggil bapak setan. Kan? Sebab apa? Sebab kerana dia kata, anak kata ceramah politik yang makin hamun tu lebih teruk daripada pergi dengar artis yang duk menyanyi. Memang lebih kurang lah dia kata. Tapi dia kata bapak setan. Masa tu muda ya nak. Mak anak meninggal. Mak anak kata, dia panggil Angah cuba tengok. Teruk betul dia ni kata. Kata, kata macam tu. Tapi Allah, urusan Allah ni banyak kan. Satu hari nak tengok, ada satu kejadian yang berlaku pada dia. Dalam tajuk tu, dia tak kaitkan dengan ceramah hak dia dulu ni. Dia tu sebut nama penceramah tu, dia sebagai bapak setan. Tapi tak ada mereka kaitkan dengan dia pun mungkin yang penulis tu pun tak tahu tentang cerita dia yang dulu kata kat saya maki bapak setan. Tapi maksudnya itulah. Dan orang ni pun tak ke mana lah dalam dakwah. Bukan kata kita pun nak minta dia jadi begitu. Tapi maksudnya apa yang manusia cari? Dia cari kerana bila dia kata dia fitnah kita tu, ataupun dia fitnah orang, ataupun dia maki, ni ada penyokong yang duk sorak kat bawah ni. Itu masalah. Macam yang kaki duk maki tu, pasal dia ada, bila dia maki, kalau dia maki orang politik, ni ada penyokong politik yang suka ni. Ataupun kalau dia maki dan aliran yang berbeza, orang yang dia tuduh Wahabi ke apa semua, kan dia tuduh ni. Jadi adalah geng-geng nak pukul kompang kat bawah ni, orang yang suka. Jadi dia sedang ambil hati market tu. Itu satu hal. Ada yang penceramah yang kadang-kadang mencarut lucah. Ada penceramah yang dia tanya, pasal apa Mufti Perlis tak bagi dia main Perlis? Siapa kan tak bagi dia main Malaysia ni dia main mana boleh. Segi boleh tak tangkap dia. Tapi nak berceramah dalam masjid kita, pada satu penceramah yang pernah cerita naik motosikal, lepas tu sebut benda yang lucah, masak yang panas sampai masak benda. Apa yang dia nak capai? Walaupun mendapat tepukan, gelakan. Kita kalau kita pergi bekerja macam orang berniaga kan. Orang berniaga ramai orang main kedai dia. Tapi dia rugi. Untuk apa? Berniaga untuk untung kalau berniaga lah kan. Kalau kita pergi ceramah yang semua orang gelak suka pada kita, tapi kita tidak menghasilkan apa yang Islam mau, sedangkan asalnya dakwah kita tu kepada Islam. Simple sajalah kita kata, kalau Nabi ada, Nabi kata, inilah umat aku, inilah pendakwah pada agama aku. Ataupun Nabi kata, ini bukan jalan aku. Tadi Dr. Rura baca tentang hadis Nabi Nabi itu bukan lam yakun saban wala la'anan wala fahasha. Nabi bukan la'an fahasha wala la'ana, bukan kaki maku, kaki laknat. Jadi Nabi tengok orang Ansar dalam riwayat Tabarani, dia suka dalam majlis dia suka maki orang. Nabi kata sibabul mu'min fusuq wa qitaluhu kufur. Maki orang mukmin fasik,
dan memerangi mereka kufur. Benda yang fasik ni duk buatlah mikrofon ni. Ada yang tunjuk jari, isyarat lucah, isyarat juga. Ada yang cerita pasal sampai bab-bab kemaluan ni dalam keadaan seronok. Makcik-makcik tu pun duk gelak. Ada yang sebut dengan jelas sebut dengan jelas carutan itu. Dan saya, semua orang ada, penceramah politik pun ada. Cumanya bagi parti politik tertentu, kalau boleh dia semaklah penceramah dia. Pasal sebahagian penceramah-penceramah yang duk maki itu kadang-kadang bukan parti lain pun ada, duk main daripada aliran politik yang tertentu. Normalisasi ini mungkin dah berlaku lama. Dia masuk. Jadi orang mereka jadi suka. Jadi syok. Jadi syok. Jadi tabiat. Dia tak rasa bersalah dalam masjid tu. Duk sebut lah. Di luar masjid pun salah kita maki orang macam tu.